Bekas pengarah risikan didakwa terima rasuah tiket isteri. PM beri amaran keras isu penguatkuasaan. PRN Melaka bakal uji ketahanan gabungan politik. Akmal dakwa diserang kerana pendirian politik. Sindiran PAS bayang ketegangan dalaman PN. Dan surat tersebar cetus tanda tanya kepimpinan PN. Bekas Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan, Datuk Muhammad Razali Alias, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan menerima wang rasuah berjumlah $20,000 dan RM64,600 bagi pembelian tiket penerbangan isterinya 2 tahun lalu. Tertuduh berusia 60 tahun itu membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein dan memohon supaya kes dibicarakan sepenuhnya. Beliau didakwa menerima wang daripada seorang pengarah syarikat sebagai dorongan meluluskan sijil pengesahan perkhidmatan berkaitan sistem operasi pertahanan cyber ATM di Kem Kementah. Terdahulu beliau tiba di mahkamah dengan diiringi pegawai SPRM, manakala Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum ini memaklumkan 2 lagi pegawai kanan ATM bergelar Datuk turut akan didakwa dalam kes berasingan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak lagi boleh berkompromi terhadap kelemahan tadbir urus dan penguatkuasaan yang menjejaskan negara. Beliau menyatakan rasa kecewa kerana masih wujud kelompongan dalam sistem walaupun Malaysia mempunyai potensi ekonomi dan sumber manusia yang kukuh. Ketika berucap di Majlis Anjuran NFCC, beliau menggesa semua agensi bertindak segera membantras pencerobohan, penyeludupan serta kegiatan jenayah kewangan tanpa sikap bertolak ansur. Perdana Menteri turut menekankan bahawa kejayaan lampau tidak mencukupi jika isu integriti dan kelemahan penguatkuasaan terus dibiarkan berlarutan. Pilihan Raya Negeri Melaka disifatkan bakal menjadi penentu kekuatan sebenar kerjasama parti-parti politik menjelang PRU16 menurut penganalisis politik Dr. Muhammad Yusri Ibrahim. Beliau menjelaskan penggal DUN Melaka akan tamat hujung Disember 2026 dan pilihan raya perlu diadakan selewat-lewatnya Februari 2027 jika pembubaran berlaku secara automatik. Katanya, kerjasama PH dan BN di peringkat negeri dijangka sukar dilaksanakan secara praktikal walaupun mungkin dipersetujui di peringkat kepimpinan tertinggi. Dalam masa sama, beliau melihat PN turut berdepan cabaran dalaman melibatkan hubungan PAS dan Bersatu sekaligus membuka kemungkinan pembentukan gabungan longgar atau pertandingan berasingan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mendakwa beliau menjadi sasaran kecaman susulan ketegasan mempertahankan prinsip agama, bangsa dan tanah air. Beliau menyifatkan terdapat pihak tidak senang dengan pendiriannya berkaitan isu rang undang-undang pembaharuan semula bandar yang ditarik balik untuk penambahbaikan. Menerusi kenyataan di media sosial, beliau menyindir individu yang menurutnya terlalu mengejar kuasa sehingga tidak sanggup melepaskan jawatan demi kepentingan peribadi. Beliau menegaskan label negatif tidak akan menggugat pendiriannya, manakala kerajaan sebelum ini memaklumkan RUU berkenaan ditangguhkan bagi memastikan penambahbaikan menyeluruh. Kenyataan sini seorang pemimpin pemuda PAS mencerminkan ketidakpuasan hati terhadap kemelut kepimpinan dalam Perikatan Nasional yang masih belum menemui penyelesaian. Hantaran berunsur kiasan itu muncul selepas Presiden Bersatu mendakwa jawatan pengurusi gabungan berkenaan dipersetujui untuk dimansuhkan sebagai sebahagian penstrukturan semula. Pemimpin PAS terbabit menggambarkan situasi itu seolah-olah pasukan bola kehilangan arah apabila struktur asas cuba diubah secara drastik. Kemelut tersebut berkait rapat dengan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang masih belum dimuktamadkan melalui mesyuarat rasmi Majlis Tertinggi Gabungan. Penularan 2 surat antara Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadi Awang mencetuskan spekulasi mengenai hala tuju kepimpinan Perikatan Nasional. Dalam suratnya, Muhyiddin memaklumkan pertemuan pimpinan Bersatu dan PAS mencapai persetujuan merombak struktur dengan mewujudkan Majlis Presiden dan Majlis Eksekutif serta memansuhkan jawatan pengurusi. Namun, Abdul Hadi dalam jawapan balas menegaskan perkara itu tidak pernah dipersetujui dan mencadangkan struktur berbeza yang mengekalkan jawatan pengurusi seperti diperuntukkan dalam perlembagaan PN. Isu berkenaan terus menjadi perhatian apabila notis mesyuarat luar biasa, dakwaan penafian serta kenyataan beberapa pemimpin parti menambah lagi kekeliruan mengenai keputusan muktamad gabungan itu.